Kalau kak ingat molek, ngelah kali bini dia kata, memelah atuk laki kak tu ilmu tak ada, gapo begini. Semua orang kampung sini kenal belaka dia. Tapi ujung-ujung tu dia pergi juga lah ngori iso. Ngori iso dia pergi. Tapi bila dia balik semaya iso, kak ajak makan, dia masuk dalam bilik. Dalam 5-6 minit baru dia tubik. Malam esok lagu tu juga. Ngelah kali kak tak panggil dah, kak tahu dah. Bila dia balik mesti masuk dalam bilik. Balik masuk dalam bilik, baru dia pergi makan dah. Lama-lama kak berasa tak sedap hati. Kak Ita, kok celah lobek, kok ada hak modo dalam mari kok. Tak boleh kira. Buka hati kak pun. Oh, kak tengok dia ambil Quran atas rak tu. Dia pun belek Quran. Quran minta maaf, aku tak boleh baca mu. Dia pun niti air mata cuma. Malam esok dia belek orang lain pula. Bila dia tak ada, kak pun curi Quran dia tu, kak tengok. Setiap helai yang dia belek tu adalah gelembung-gelembung air mata keinsafan. Mari daripada hati kecil sungguh. Pilunya hati aku tak boleh baca Quran. Aku pergi masjid, orang duk bagi yasin sosok-sosok. Aku pergi juga. Orang lain boleh baca, aku dah senyap tak nak baca. Apa belek-belek, orang tak habis lagi, aku habis dah belek. Orang tak tahu pun aku tak pandai baca. Dah tak ada orang tanya pun aku pandai baca Quran. Naluri manusia peringkat umur pun kita. Kita mari satu perasaan, cuma tak cerita kok orang je. Sebab tu bila tengok gitu kak, mari sedih. Langsung orang ni kata, itulah kak, titisan air matanya itulah yang menjadikan nur kuburnya itu. Ata anak sekolah jak je satu siapa dah ni. Kabar-kabar cikgu royak minta maaf abang. Anak abang tak pandai nulis, tak pandai baca. Oh, gelak pun dalam geluk. Ngiwak nanti apa kakak ni? Aku belok pinggir-pinggir tak mutu dia tak. Jak je satu siapa je ni, tak pandai nulis, tak pandai baca. Malu cikgu Tuhan lah tahu. Gendong anak bela-bela mengepek. Habis natal dalam hotel sebutkan. Siapa demo pung ambil pung lepak bening. Ambil anak demo bodoh petai. Nogo demo. Bini kata bak apa pula nak begitu. Holah. John ni tak pandai nulis, tak pandai baca. Malu aku cikgu royak. Kita ingat kau berapa kita? Gata gambil nak begitu. Dia kata gitu ayahmu, kita ada juga sebuti. Berapa demo? Lukisan. Pakak tu saya ngaku anak belaka. Dah ni tahu, kira pergi sekolah, tak pandai nulis, tak pandai baca. Kita sebagai ibu bapa boleh bayar lah. Setara mana kekecewaan. Allah Ta'ala bagi umur 60 tahun, 70 tahun, Quran tak pandai baca. Tak berasa malu ke kita nak ngadap dengan Allah Ta'ala esok? Tak ada inisiatif, usaha langsung. Aku beri rezeki kamu melimpah ruah. Gajilah tu email tu bilang ngaji Quran. Bukan alasan mutua. Tetapi yang mahal pada aku ialah keinsafanmu itu. Mari dalam hatimu menangis kerana tak pandai baca Quran. Ustaz Ahmad Dusuki kata ke dia, doalah dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan matikan aku lagi ya Allah, sehingga aku boleh baca Quran. Aku malu nak menghadap di hadapanmu nanti ya Allah. Aku nak jawab Tuhan. Aku nak jawab Tuhan. Nak bagi alasan kepada dia. Kita tak ada berasa malu lah. Kita malu ke manusia saing-saing kita. Pasal kita pergi umrah dah 4-5 kali, haji dah. Takut orang kata, Allah demo.
Tak pandai baca Quran rupanya. Padahal mungkin Mekah baca ke apa? Kalau ada lagu tu kau tekuk selalu. Orang mai belajar Quran itu satu rahmat dah. Tak sebab caralah dia pergi Mekah 19 kali ke apa pun. Tetapi keinsafan hati dia itu cukup ternilai. Seorang laki-laki lalu ke satu kubur. Dia menyangkakan kubur tu kubur orang alim. Dia pergi pacok kayu. Tak pacok kayu. Esok curah tanah, dia tanya orang dekat-dekat. Dia kata, "Pakcik, kubur hang mau pacok dengan kayu tu kubur siapa? Kubur orang alim kau?" Dia menyangkakan ingat kau kubur orang alim kau, kubur tok guru, kubur ustaz, kubur tok imam. Orang kampung dia kata, "Hak mana? Tu hak mau pacok dengan kayu." Dia mau tukar tu. Apa? Bapa dia mau pacok kubur tu? Pasal semalam hang mau tengok keluar nur, keluar cahaya daripada kubur tu. Mau tukar tu. Bapa pakcik? Tak kira kubur tu tubik cahaya. Kopan dah. Oh kapun sini tak hidup belakang. Dia mau salah pacok tu. Bapa? Kubur sebelah tu patut keluar cahaya. Bapa kubur sebelah? Kubur sebelah tu kubur ustaz tu. Dia ceramah sana sini, kalau hari, porong lagi, buat bicara, tobik TikTok, YouTube. Apa dia lagi dia masih sebut tadi? Banyak kara nak tobik. Gelap tu dia kata. Gelap. Pihak ni cahaya. Dia matukar. Tak logik dia akal kalau kubur tu tobik cahaya. Maya bel tak telah khano. Dia kata jauh sun. Lah sekali. Pakcik ni kata dia nikah pedal. Orang tahulah orang kampung kita tu. Ginilah kalau tak percaya kak, dia tanya bini dia ada lagi. Tak tahulah takut domoh duk bila wasabeh sama besar ngapa lagoh. Tapi kita tengok kat luar ni kak, tak laku nak hidup. Gila 4-5 ni orang. Assalamualaikum. Bini arwah tu pun tobik. Terkejut bini arwah tu tengok. Pasal 2-3 orang, lepas tu dia tengok ada orang dia tak kenal seorang. Dia ingat kau nak mari mitok dia. Tu imam kata dok, bukan nak mari mitok mu. Siapa duk nak kat Chelsea pun belok dah. Bujoin pun pecah. Jerit dengan suka pun. Suka set dia ni. Kelik tak nanuk lah. Jerit dengan suka pun serupa. Dia nak mari tanya. Mung, dia kata semalam dia lalu kat kubur tok laki mung keluar nur cahaya. Tak tahulah takut tok laki mung rumah duk bila wasbeh ke apa. Ia ge binding ni fuluk bangun tu. Cahaya api ni aku kau Allah. Orang ni kata, "Kak, jangan kata begitu kak, tak baik kak. Keluar cahaya sungguh." Tak logik. Kak tahulah tok laki kak gak. Mungkin kak berumah lama dah. 30-40 tahun. Kak kenal belakang perangai untuk laki kak. Tak kira tobik cahaya. Kalau kak ingat kak dia kak amalan dia apa? Amalan bukan apa. Orang sejik pun duduk belakang-belakang. Dia tu royak. Ya. Kalau kak ingat amalan. Ngelah kali bini dia kata, memelah tok laki kak tu ilmu tak ada gapo gini. Semua orang kampung sini kenal belaka dia. Tapi ujung-ujung tu dia pergi juga lah ngori iso. Ngori iso dia pergi. Tapi bila dia balik semaya iso, kak ajak makan, dia masuk le bilik. Dalam 5-6 minit baru dia tubik. Malam esok lagu tu juga. Ngelah kali kak tak panggil dah. Kak tahu dah. Bila dia balik, mesti masuk ala bilik. Balik masuk ala bilik. Baru dia pergi makan dah. Lama-lama kak berasa tak sedap hati. Kak itak, kok celah lobek, kok ada hak muda dalam mari kok. Tak boleh kira. Buka hati kak pun. Kak tengok. Dia ambil Quran atas rak tu. Dia pun balik Quran. Quran minta maaf aku tak boleh baca mu. Dia pun nitik air mata cuma. Malam esok dia balik orang lain pula. Bila dia tak ada, kak pun curi Quran dia tu kak tengok. Setiap helai yang dia balik tu adalah gelembung-gelembung air mata keinsafan. Mari daripada hati kecil sungguh. Pilunya hati aku tak boleh baca Quran.
Aku pergi masjid, orang duk bagi Yasin sosok-sosok. Aku pergi juga. Orang lain boleh baca, aku dah senyap tak nak baca. Apa belek-belek, orang tak habis lagi, aku habis tu belek. Orang tak tahu pun aku tak pandai baca. Dah tak ada orang tanya pun aku pandai baca ke tak Quran. Naluri manusia peringkat umur pun kita. Kita mari satu perasaan, cuma tak cerita kat orang. Sebab tu bila tengok gitu Kak, mari sedih. Langsung orang ni kata, itulah Kak, titisan air matanya itulah yang menjadikan nur kuburnya itu. Keisapan dia tu nak yakwi maha di sisi Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sedang menanti istighfar dan taubat. Allah Ta'ala menanti-nanti kakak tu. Jadi muslimin muslimat semua, balik tak payah belajar, tak payah baca. Belek 2 minggu dengan amor kena igat. Bukan ayuh peng, ayuh tak mengajar semua. Alangkah comelnya pak cik ni yang menangis itu, mengorok langkah lepas tu cari tok guru. Cari tok guru. Bapa kubur ustaz tadi ceramah berkinyuk. Soho ceramah. Bapa gelak gelemak. Baca Quran sedap. Siap dengan fasahah, tajwid. Soro pula. Bertukar takir tu Imam Mekah, tu Imam Madinah. Ngorik tu Imam Madinah. Isa tu Imam Mekah. Subuh tu Imam Kuala Air. Kuala Abu. Tukar. Tukar. Bapa gelak gelemak tu. Bapa gelak gelemak. Ustaz baca Quran dengan ujub. Ustaz baca Quran dengan sum'ah. Ustaz baca Quran dengan takabur. Ustaz baca Quran dengan riya. Allah Ta'ala tolak amalan ustaz. Alangkah comelnya ustaz betul niat dia lillahi ta'ala. Hak ni pun betul niat mula melangkah kaki untuk cari tok guru Quran. Allahu Rabbi ya Karim. Dia mula ngaji di usia sepuh kita. Tik bila amu nak start alih botol ya. Sama tak alih lagi gitu. Tik bila kata tak apa. Tik bila pun ngajarlah alih batasa siapa kat jinnya kekoh ke jin. Mati. Matinya kekoh ke jin. Tak apa. Allah Ta'ala tidak semestinya 30 juzuk mu habis. Dengan usiamu ni pada uruf pada adanya tadi habis 30 juzuk. Mati sekat jin ya. Nak kekoh ke jin. Tak apa. Yang paling mahal di sisi aku ialah istighfar dan taubatmu itu. Keisafanmu itu yang cukup nilai di sisi aku. Bila kita faham lagu tu muslimin muslimat, selepas ini mengorok langkahlah kita. Carilah tok imam muda, tok imam tua, tok bila muda atau ustaz-ustaz mana siapa dia sahaja yang ada dalam ni. Wujudkan kelah-kelah Al-Quran bermula daripada tak kenal ke sekarang habis. Sehingga ke pengajian-pengajian pentafsiran dan sebagainya. Hidupkan balik Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala akan berikan pertolongan pada kita semua. Muslimin muslimat dimata Allah Ta'ala, kita tak baca lagi ni. Baru muqaddimah. Kak sejam lebih dah. Amo mai baca semula lah kitab dah. Nak 2 butir nak bawa ni. Tu baru baca muqaddimah. Jadi yang merasa itulah saja yang mampu amo sampaikan. Mudah-mudahan apa yang amo sampaikan itu pertama-tama sekali untuk diri amo sendiri dan amnya untuk muslimin dan muslimat mata Allah Ta'ala. Amo minta maaf banyak. Amo tak boleh hubung cara amo berkuliah. Kalau tak kena dengan passion orang sini, amo minta maaf lah. Amo tak boleh hubung. Sebab apa? Pasal kita ni nak yakwi. Ya. Tosah royak lah. Perangasa dia tak boleh tak ubah. 5 minit skema molek. 10 minit tu bik perangasa. Supaya mula-mula kita jadi natu lah. Belobah mayadah.